Perkenalkan tetamu kita pada hari ini. Kita bawakan kepada bis kita dua narasumber, ya, yang mana di sebelah saya ni, sebelah kiri saya adalah merupakan ahli jawatan kuasa Brunei Darussalam Maritime Week Scavenger Hunt 2026. Kita bersama dengan Yang Mulia Puan Nur Auji binti Muhammad Harith Marin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar hari ini, Puan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga ni di hujung sekali tetamu kita iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Kamarul Izyan bin Haji Salihuddin selaku Ketua Penyelaras Brunei Darussalam Maritime Week Scavenger Hunt 2026. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Jadi kita akan bincangkan wawancara kita pada hari ini. Jadi kita ni melekan dulu bersama Yang Mulia Puan ya. Betul ya Tuan? Ya. Tuan terlebih dulu. Jadi mungkin Tuan boleh mengenalkan tentang Maritime dan Port Authority of Brunei Darussalam ataupun lebih ringkasnya MPABD ini. Silakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada unit penyiaran sampai pagi Radio Television Brunei kerana telah memberikan peluang kepada pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam atau lebih dikenali sebagai Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam. Secara ringkasnya MPABD untuk mengkongsikan sedikit sebanyak mengenai aktiviti yang akan dianjurkan iaitu Brunei Darussalam Maritime Week secara ringkasnya BDMW Scavenger Hunt 2026. Mengenai BDMW Scavenger Hunt 2026, saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan MPABD kepada tuan-puan serta penonton di luar sana. MPABD merupakan sebuah organisasi badan berkanun yang ditubuhkan setelah diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Akta MPABD Penggal 222 pada tahun 2017. Dari segi sejarah penubuhannya, MPABD merupakan hasil daripada penggabungan dua jabatan utama iaitu Jabatan Pelabuhan dan Jabatan Laut dengan tujuan untuk mewujudkan sebuah pihak berkuasa yang bertanggungjawab dalam mengawal selia, mengurus dan memastikan keselamatan perkara-perkara berkaitan pelabuhan, perkapalan dan aktiviti maritim di negara Brunei Darussalam. Itulah ya. Jadi jelasnya bahawa MPABD bukan sahaja yang memainkan peranan dalam mengawal setiap ehwal pelabuhan dan maritim, tetapi turut memastikan keselamatan, kelancaran serta perkembangan sektor maritim di negara kita ini. Dan kalau kita ni bercakap mengenai sektor maritim ni, menariknya ada satu acara yang bakal membawa masyarakat untuk mengenali bidang ini dengan cara yang lebih interaktif. Jadi mungkin dapat diajukan soalan ni kepada Puan Nur Auji ya. Mungkin boleh dikongsikan kepada penonton rampai pagi kita ni pada hari ini, apakah sebenarnya Brunei Darussalam Maritime Week Scavenger Hunt 2026 ini dan apa yang boleh dijangkakan oleh orang ramai nanti. Silakan Puan. Baik, terima kasih. BDMW Scavenger Hunt 2026 akan diadakan pada hari Ahad 9 Ogos 2026 bertempat di Brunei Energy Hub Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan. Bermula pada jam 6 pagi bagi sempena Brunei Darussalam Maritime Week 2026. Bagi tahun ini, acara BDMW Scavenger Hunt membawakan tema Capsules in Times yang menggambarkan himpunan perjalanan, pengalaman, pencapaian serta perkembangan sektor maritim dari masa ke semasa. Tema ini turut menekankan kepentingan menghargai sejarah, memahami perkembangan semasa dan meneruskan usaha untuk memperkukuhkan kecemerlangan dalam sektor maritim bagi menghadapi cabaran pada masa hadapan. Pada tahun ini juga, aktiviti tersebut menyasarkan penyertaan seramai 500 orang peserta yang terdiri daripada 100 kumpulan. Dengan setiap kumpulan mempunyai 5 orang ahli. Dan pendaftaran adalah percuma. Dengan itu,
Pihak MPABD amat mengalu-alukan penyertaan dari pelbagai lapisan masyarakat, termasuk orang awam, pihak industri maritim, agensi kerajaan, pelajar serta komuniti yang berminat untuk mengenali lebih dekat mengenai sektor maritim. Okey, itu dia antara penjelasannya ya. Jadi mungkin Tuan Muhammad Kamarul boleh menjelaskan apakah antara elemen dan juga elemen pembelajaran dan juga objektif bagi Brunei Darussalam Maritime Week Scavenger Hunt 2026 ini, silakan. Penganjuran BDMW Scavenger Hunt 2026 adalah sebahagian daripada usaha berterusan MPABD untuk mengenalkan masyarakat melalui pendekatan yang lebih interaktif dan inklusif. Konsep Scavenger Hunt ini akan mengandungi beberapa checkpoint yang mana setiap pasukan akan menyelesaikan pelbagai cabaran, tugasan dan aktiviti interaktif yang berkaitan dengan bidang maritim. Melalui aktiviti tersebut, setiap pasukan akan berpeluang untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai peranan MPABD, kepentingan pengangkutan laut, keselamatan maritim, lebih lanjut pelindungan dan alam sekitar marin serta komitmen negara Brunei Darussalam dalam memenuhi standard antarabangsa maritim. Selain memberikan pengalaman yang menarik, aktiviti ini juga bertujuan untuk menggalakkan semangat kerjasama berpasukan, komunikasi pemikiran strategik dan penyelesaian masalah dalam kalangan peserta. Melalui aktiviti ini, masyarakat akan berpeluang untuk memahami bahawa sektor maritim bukan sahaja melibatkan kapal dan pelabuhan, malahan ianya juga merupakan salah satu sektor penting yang akan menyokong perdagangan antarabangsa, rantaian bekalan dan perkembangan ekonomi negara. Itulah ya. Dan juga mungkin dapat kita teruskan ni bersama dengan Puan Nur Auji, mungkin dapat dikongsikan kepada penonton Rampai Pagi mengenai format pertandingan ni, dan mungkin ada beberapa hadiah yang dapat dikongsikan kepada penonton Rampai Pagi kita hari ini. Baik, Silakan. terima kasih. Bagi format pertandingan, setiap satu kumpulan hendaklah mempunyai 5 orang ahli yang berumur 18 tahun ke atas serta melantik seorang ketua kumpulan. Setiap kumpulan dikehendaki menyelesaikan cabaran-cabaran yang disediakan di beberapa checkpoint dalam tempoh yang telah ditetapkan. Penentuan pemenang akan dibuat berdasarkan jumlah mata yang diperolehi, masa penyelesaian tugas atau kombinasi kedua-duanya, tertakluk kepada format pertandingan yang telah ditetapkan. Sehubungan itu, sebanyak 10 kumpulan pemenang akan dipilih. Bagi hadiah utama, pemenang tempat pertama akan menerima trofi, 5 pingat dan wang tunai berjumlah 2,500 Brunei dolar. Bagi pemenang tempat kedua pula, akan menerima trofi, 5 pingat dan wang tunai berjumlah 1,500 Brunei dolar. Manakala bagi tempat yang ketiga pula akan menerima trofi, 5 pingat dan wang tunai berjumlah 1,000 Brunei dolar. Sementara itu, 7 kumpulan pemenang akan menerima pingat dan wang tunai berjumlah 250 Brunei dolar. Kesemua 10 kumpulan pemenang akan menerima cenderahati eksklusif. Ya. Jadi kalau dapat kita ni lihat ya, ada gambar yang ingin kita ni kongsikan di sini antara syaratnya dan juga bila ianya diadakan. Bagi yang ingin mencoba, jadi bolehlah membuat pendaftaran, siapa cepat dia dapat dengan hadiah yang menarik yang telah pun dikongsikan. Mungkin dapat ya kita lihat. Ya, ini adalah merupakan poster yang mana ini telah dikongsikan tadi daripada tetamu kita ya, yang mana Maritime ini Brunei Darussalam Maritime Week Scavenger Hunt 2026 akan diadakan pada hari Ahad
Ahad 9 Ogos 2026 di Brunei Energy Hub Dermaga di Raja. Itulah. Mungkin dapat dikongsikan juga ni kalau sekiranya penonton Rampai Pagi ni ingin mengetahui dengan lebih lanjut macam mana ni diorang mendapatkan details ini. Okey. Jika berminat, setiap kumpulan, ketua kumpulan boleh hadir ke semasa Brunei Darussalam Maritime Week yang berlangsung pada 6 hingga 8 deadline lah because this is first come first serve basis. So mesti mendaftar secara berdepanan lah in front, tidak mempunyai online. So jika berminat hendaklah menghadapkan IC kepada bahagian pendaftaran. Okey, jadi datang berhadapanlah secara walk-in. Ya, walk-in. Secara walk-in. Okey. Jadi ada had umur. Had umur 18 tahun ke atas. 18 tahun Ya. ke atas. Kalau- Jadi setiap kalau ada satu yang kumpulan di bawah umur 18 mesti ada 2 orang dalam member itu ada 18 ke atas lah. jadi bolehlah. Tapi dia dapat kanak-kanak juga. Boleh. Boleh juga. Tapi asalkan ada 2 orang 18 Orang tahun ke atas lah. Okey. Itulah ya. Telah pun dikongsikan tadi bagaimana untuk mendaftar secara walk-in. Ya, secara walk-in dan telah pun dikongsikan tadi format pertandingan dan hadiah-hadiah yang akan bakal diterima oleh bakal pemenang nanti dan juga mungkin Boleh kongsikan ada syaratnya ni di sini Ya. mungkin. kepada penonton Rampai Pagi kita ni pada hari ini mungkin tadi terlepas tidak sempat mendengar ataupun melihat, jadi ini kita paparkan sekali lagi kepada bis kita mengenai Mungkin Puan boleh rules. menerangkan ini. Ya. Ataupun Boleh. Tuan tadi mengenai Ataupun Ya. Tuan. Jadinya seperti yang dibincangkan dari Puan Auji, satu kumpulan jadi ada 5 orang dalam satu kumpulan untuk umur untuk umur 18 ke atas boleh dan di bawah boleh, tapi mesti dalam Mesti satu ada 2 kumpulan orang itu syarat. 18 ke atas. Okey. itulah, Jadi ya. untuk mendaftar, diorang ni mesti meng-create satu kumpulan Yes. terlebih dahulu. Kemudian baru mendaftar. Ya. Mendaftarnya bila? Waktu 9 Ogos itu ke ataupun 6 Ogos? 6. Start BDMW Maritime Week. Start sudah boleh selepas 6 hari bulan sampai 8 Ogos, tetapi 6 hari bulan hanya sebelah petang sajalah. ya, sebelah petang. Ya. Itulah. Jadi ada peresmian pada 6 Ogos berkenaan. Sebelah Jadi petang, untuk ya. mendaftar pada 6 atau start tapi sebelah petang. Ya. Okey, sampai 8. Ya. Sebelah petang. First come and first serve basis. Okey. Itulah dengar tu penonton Rampai Pagi first come and first serve basis. Jadi Ya. itulah ambil kesempatan inilah ya untuk mendaftar bagi sama-sama untuk mengikuti Brunei Darussalam Maritime Week Scavenger Hunt 2026. Jadi mungkin sekiranya ada harapan ni daripada pihak tuan dan juga puan. Bagi penutupnya ya. Bagi pihak MPABD, kami harap agar penganjuran BDMW Scavenger Hunt 2026 ini akan menjadi satu platform pengetahuan yang bermanfaat dalam meningkatkan kefahaman dan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan sektor maritim. Melalui aktiviti ini, masyarakat akan dapat mengenali dengan lebih dekat mengenai peranan MPABD serta memahami bahawa pembangunan sektor maritim memerlukan sokongan dan penglibatan daripada semua pihak. Untuk maklumat lebih lanjut atau sebarang pertanyaan mengenai BDMW Scavenger Hunt 2026, orang ramai bolehlah email ke scavengerhunt.rsvp@mpabd.gov.pn dan ikuti media sosial Instagram @mpa.brunei. Dengan ini, sekali lagi kami selaku wakil dari MPABD ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada unit penyiaran Rampai Pagi, Radio Television Brunei atas kesempatan yang diberikan pada pihak kami untuk mengongsikan maklumat mengenai BDMW Scavenger Hunt 2026. Kami harap
perkongsian pada hari ini akan mendapat perhatian dan sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai, seterusnya menarik lebih banyak penyertaan dalam BDMW Scavenger Hunt 2026. Sekian, terima kasih. Okey. Itu dia ya yang dapat kita bawakan wawancara kita pada hari ini dengan penjelasan. Jadi kepada bis kita yang ingin ikut serta, jadi bolehlah mengikuti pendaftarannya secara walk-in bermula pada 6 tapi di sebelah petang sehingga 8 Ogos ini nanti. Ya, jadi mungkin buat penonton Rampai Pagi yang mungkin sebelum ini kurang mengetahui tentang bidang maritim, mungkin inilah masanya peluang untuk mengenali, belajar dalam masa yang sama berseronoklah melalui scavenger hunt yang disediakan inilah ya. Jadi alhamdulillah itulah tadi kita bawakan kepada bis kita satu wawancara yang penting juga kita bawakan ya mengenai Brunei Darussalam Maritime Week Scavenger Hunt 2026. Jadi apapun daripada Rampai Pagi, ribuan terima kasih kepada kedua narasumber kita dan mudah-mudahan apapun yang dirancang berjalan dengan lancar insya-Allah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.